Aku rasa macam aku hidup semula. Alhamdulillah. Sawah padi yang menghijau, manja di tiup-tiup angin. Ush, beruntung kan orang Skincan? Tak macam kat bandar tu, serabut. Apa yang kita nak kat dunia ni? Sihat tubuh badan, otak tenang, kan? Inilah kisah Life Lab. Kajian psikologi menunjukkan dengan memerhati alam semula jadi, betul, memang boleh tenteramkan jiwa, tenangkan hati. Persoalan dia, kalau hati tenang, adakah dalaman badan pun akan turut tenang? Benda yang kita tak nampak, macam sel, DNA, enzim, hormon. Kalau semua ni tak stabil, itulah permulaan segala penyakit. Dan Alhamdulillah, dengan wujudnya Life Lab ni, dia membantu kita untuk reset dari dalam. Kita hidup kat atas dunia ni bukanlah nak panjang umur sangat. At least bila kita tua nanti, taklah menyusahkan anak, taklah menyusahkan isteri. Kita nak tua dalam keadaan sihat. Gitu. Pendekatan yang dikaji, ada bukti kajian klinikal untuk memaksimumkan potensi kehidupan. Dan inilah visi dan misi sebenar yang dibawa oleh Life Lab. Sihat mental dan juga sihat fizikal, insya-Allah.